Assalamualaikum dan salam sejahtera pada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Syed Akil Irfan bin Syed Asyafi dari Sekolah Kebangsaan Tan Sri Piramli, Pulau Pinang. Dengarlah pantun saya. Buah berangan jatuh bertebaran, diambil si darah dengan senyuman. Izinkan saya mulakan ucapan, membawa cerita penuh pengajaran. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku bertajuk Kesilapan Lalu Jadikan Pengajaran. Buku ini ditulis oleh Salina Suparno dan termasuk dalam CD saya disayang. Buku ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang telah melakukan kesilapan. Pada awalnya, dia berasa takut dan sedih apabila ditegur oleh keluarganya. Namun, dengan nasihat penuh kasih sayang, dia belajar bahawa kesilapan bukanlah pengakhiran. Sebaliknya, peluang untuk memperbaiki diri dan menjadi insan yang lebih baik. Pengajaran utama dalam buku ini ialah kita perlu berani mengaku salah, meminta maaf dan berusaha berubah menjadi lebih baik. Kasih sayang daripada keluarga juga memainkan peranan penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Saya suka membaca buku ini kerana jalan ceritanya mudah difahami. Gambarnya menarik dan pengajarannya sangat berguna dari kehidupan seharian. Akhir kata, dengarlah pantun penutup saya. Terbang tinggi si burung merbah, singgah sebentar di pohon jati. Kesilapan lalu usahalah dibaiki demi mencapai kejayaan sejati. Sekian sahaja perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi mendengar.